Lah macam mami, bila mami nak buka mami punya tu macam tu kan. So buka-buka pergi umrah terus lekat ke sana kan. Sebab mami consume apa untuk TTC, boleh share? Okay, itulah mami cakap. Sepanjang mami, okay, mami kalau korang yang mana dah tahu kan, mami memang daripada start mami bertunang dengan daddy, mami pakai IUCD kan. Tapi suplemen tu mami memang ambil daripada, maksudnya mami ada ambil suplemen daripada mami bujang sampai lah mami kahwin. Lepas tu kopi yang mami minum tu memang ada folic acid. Okay, so masa mami gugur tu mami ada ambil mami cakap dengan doktor, saya tak ada ambil suplemen macam folic acid ke apa ke. Saya memang minum kopi, saya ada minum susu kolesterol. Lepas tu mami ada ambil jamu jugalah. Okay, so masa mami gugur tu, doktor tu dah pesan kat mami, you jangan ada plan untuk pregnant dalam masa 3 bulan. Maksudnya 3 kali suci. So masa mami gugur tu, mami adalah orang yang memang pantang. Walaupun gugur, mami pantang 3 bulan, pantang bersama, pantang makan, pantang semuanya. Walaupun hanya gugur. Satu sebab kita masa tu pun macam fobia, takut kalau awal sangat nanti rahim okey ke apa semua kan. Banyak fikir. Dan masa tu pun kita macam tengah sedih. Adalah macam tengok macam ada ke rezeki sebenarnya Allah bagi. Tapi itulah mami cakap walaupun Allah tu bagi mami dugaan dari segi mami gugur, tapi betapa baiknya Allah tu. Bayangkan mami pakai IUCD, buka je mami terus lekat tau. Terus jadi. Tapi itulah sebelum-sebelum tu, maksudnya daripada muda tu mami memang sejenis orang yang makan suplemen lah. Kopi pun memang ada folic acid kan. Lepas tu bila buka je masa tu daddy lah macam, mami bila mami nak buka mami punya tu macam tu kan. So buka-buka pergi umrah terus lekat ke sana kan. Sebab first yang pergi umrah dengan daddy tu, daddy macam, mami jom buat anak Mekah. Padahal masa tu mami tak buka lagi. Mami punya mindset, tak apalah, kalau Allah kata ada maka ada, kalau tak ada tak adalah kan. Balik tu lepas berapa bulan lepas tu nak pergi Mekah lagi, daddy tanya, mami kita dah nak pergi Mekah kali kedua ni, mami tak buka lagi. Macam tu lah. So bila buka raya kedua tu nak pergi tu, rupanya kat sana kita orang pergi Mekah raya kedua dah lekat. Kenapa pakai IUCD?